Persatuan Bola Sepak Malaysia (FIM) semalam telah mengumumkan senarai 27 pemain yang dipanggil ke kem latihan pusat Harimau Melaya. Senarai kali ini mencuri tumpuan ramai dalam kalangan peminat bola sepak tempatan dengan hadirnya muka baru dan muka-muka yang kembali dipanggil menyarung jersey Harimau Melaya. Pengendali kebangsaan, Kim Pan-gon menyenaraikan 10 muka baru untuk perkuat pasukan bagi menghadapi dua siri perlawanan persahabatan. Safawi Rashid, Mukhairi Admal, Hakimi Azim, Azam Azmi dan Lita serta 3 pemain yang kembali dipanggil iaitu Natso Insert, Junior Elstal, Syahrul Fikri dan Azri Ghani serta muka baru Syahir Basar telah terpilih untuk menyertai kem kebangsaan kali ini. Daripada 27 orang pemain yang dipanggil kali ini, Kim Pan-gon mengekalkan 17 pemain daripada 27 pemain yang berada dalam skuad ketika perlawanan antarabangsa Tier 1 bertemu Turkmenistan dan Hong Kong di Johor Bahru tempoh hari. Bagi skuad kali ini, seramai 13 pemain daripada pasukan Johor Darul Ta'zim JDT, 3 pemain daripada Sabah, Selangor dan KL City, 2 daripada Negeri Sembilan dan seorang pemain daripada Terengganu, Kedah Darul Aman dan SJ Kesena Joki. Kapten Harimau Melaya, Dion Quos, tidak menyertai kem kebangsaan kali ini kerana bakal melangsungkan majlis perkahwinan. Sementara penyerang negara Darren Lock tidak disenaraikan kali ini. Syafiq Ahmad, Hong Wan, Afiq Fazil, Khuzaini P, Azam Azeh dan Rizal Ghazali antara nama yang berada dalam skuad bersedia. Skuad Harimau Melaya akan turun beraksi bagi perlawanan pertama menentang Kepulauan Solomon pada Rabu, 14 Jun di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin sebelum menentang Papua New Guinea pada Selasa, 20 Jun bagi perlawanan terakhir persahabatan antarabangsa tier pertama. Diharapkan kumpulan pemain yang dipanggil ini dapat mempamerkan kualiti permainan yang bermutu tinggi bagi memudahkan Coach Kim Pan-gon memilih pemain yang sesuai untuk dibawa ke Piala Asia Qatar tahun hadapan.